Hari ni aku nak tunjuk cara nak pasang tayar ni ke dalam sport rim. Biasa kalau korang nak pasang tayar, korang biasa pakai benda ni kan, untuk congkel ni kan. Congkel tayar ni bagi masuk kan. Okey, kali ni korang tak payah pakai benda ni, tak payah pakai mesin. Andai kata mesin apa tak ada, ini tak ada, korang tak payah pakai. Okey, untuk nak elakkan rim korang ni cala, bila korang nak masukkan tayar ni, tambah-tambah lagi kalau tayar saya besar okey, cara dia senang je. Korang tak perlu pakai benda ni. Benda ni yang menyebabkan korang rim korang cala ni kalau korang tukar rim baru kan. Okey, cara dia macam ni. Korang ambil ni, yang penting korang kena ada ni kabel tie ni. Korang cari yang kuat sikit lah, yang kuat sikit. Okey, kita akan ikat keliling ni. Ikat sebanyak mana yang boleh lah. Kalau ikat dalam 4 pun cantik lah kot. Okey. Okey, korang tekan kat sini. Ni tekan. Tekan, lepas tu tarik. Tarik. Okey. Pastikan dia menguncup macam ni ya. Dia menguncup macam ni. Nampak? Okey, korang ikat lagi. Ikat lebih pun tak apa. Ikat 4 ke 5 ke. Ini tak payah. Tayar ni tak payah. Aku silap pula. Ini tak payah. Tayar ni dah lama punya. Buka balik, buka balik. Aduh, silap pula. Are tu. Okey, buka balik. Salah tayar pula. Tayar tu aku dah buka tadi. Okey, macam biasa. Buat macam tadi juga. Okey, masukkan. Kau ikat ni. Kau tekan. Tarik. Tekan, tarik. Okey, dia akan jadi lepeh macam tu. Ikat lagi kat sini. Okey. Kau tekan, tarik. Tekan, tarik. Okey, dah kuncup kan sikit. Okey, ikat lagi kat sini. Okey, nampak? Dia dah kuncup kan? Nampak? Dia kuncup cantik kan? Kalau kau ada kabel tie yang lebih, kau ikat sini satu, ikat sini satu, bagi kuncup macam ni. Nampak? Okey, dah siap kan? Kau letak minyak sikit. Letak minyak, sapu minyak sikit bagi dia senang lah. Licin sikit masuk. Senang masuk. Kalau minyak ada ni susah sikit, dia kesat. Okey. Okey ah. Okey, lepas tu kau ambil tayar ni. Boleh. Okey, ambil tayar ni masuk kat sini. Kau masuk je kat sini. Kau tekan macam biasa. Okey, nampak dah masuk kan? Okey, yang belen tu biasa kau pakai congkel benda ni kan? Kau tak payah. Kau guna je kau punya ni, penyepak ni, kaki ni, tekan je. Kau tekan je. Masuk ni, tengok sikit. Alright. Okey. Nampak ada settle. Senang. Sekejap je. Nampak? Sekejap je. Ni potong lah. Ni buang lah. Okey, dah settle. Nampak? Lepas tu pergi isi angin. Nampak? Senang je. Tak payah pakai mesin. Tak payah pakai benda ni. Rim korang pun tak cala. Untuk tayar saya besar pun boleh. 120 130 boleh. Aku dah try dah, memang boleh. Jadi pakai kabel tie ni korang cari yang kuat sikit lah, yang
Yang kuat sikit, yang tebal sikit, kau ikat banyak sikit. Kalau yang tebal tu, saiz besar tu, kau ikat banyak sikit. Ikat keliling. Confirm boleh masuk. Okey, kalau korang dah dapat video ni, kalau video ni bermanfaat kepada korang boleh share video ni. Okey, sempoi.